Okey, dekat sini saya akan explain berkenaan dengan carry flag. Carry flag ni dia adalah untuk unsigned integer. Okey, ni kalau kita baca sahaja dia tidak memadai. So saya kena explain macam mana nak kira carry flag. Okey, untuk kira carry flag ni adalah kita kena tahu carry flag ni dia akan berlaku dekat bit yang keberapa. So untuk binary, kita sebenarnya kalau kita kira binary kan, dia ada bit 1, bit 2, bit 4, 8, 16, 32, 64 dan juga 128. Ni kalau korang ingat lagi lah. Okay, bit-bit yang ini. Walau bagaimanapun, sebab subjek ini kita hanya cover sehingga 32 bit. So, kita tak kira lah 128 dengan 64 itu. So, kita hanya cover bit 1, 2, 4, 8, 16, 32 sahaja. 64 dengan 128 tidak ada dekat dalam silibus ini. Kemudian, so jom kita tengok yang ini. Ni contoh binary yang jenis 8 bit. Ini adalah contoh untuk 8 bit. Kalau 8 bit, senang je untuk tengok carry flag bila dia ada lebihan daripada 8 bit. Kalau kita tengok kat sini, ini kan 8 bit tambah dengan 8 bit. Tiba-tiba jawapan dia ada ekstra daripada 8, dia ada 9. Bila ada ekstra, carry flag dia adalah 1. Mudah sahaja. Okey, yang kedua adalah contoh kalau 16 bit. Okey, contoh kalau untuk 16 bit. So, kita tengok dekat sini. Okey, 16 bit binary tambah dengan 16 bit binary. Jawapan dia, adakah dia 16 bit atau lebih? Kalau lebih, carry flag 1. Kalau tak ada lebih dan jawapan dia memang ngam-ngam 16, carry flag dia adalah kosong. Tengok, ada lebih ke tak ada lebih? That is a carry flag. Okay, so manakala untuk penolakan. Okay, by the way, dekat sini kalau kita tengok lagi sekali, okay, contoh ni saya bagi 2 contoh tambah dan 2 contoh tolak. Tapi dalam final exam dengan test, kita hanya tanya binary addition sahaja. Kita hanya tambah sahaja. Yang ni, 2 ni saja yang akan masuk dalam exam. 2 lagi di bawah ni tidak akan masuk dalam exam. Tetapi kenapa ada contoh ini? Sebab dia boleh untuk penolakan ni, dia boleh cari carry flag. Boleh juga. Cumanya ini untuk pengetahuan am lah. Okay, kalau tolak. Okay, kalau tolak, macam mana dia dapat carry flag 1? Bila berlaku korang pinjam kat depan ni. Okay, sebab hari tu ada orang tanya saya, macam mana tolak ni tiba-tiba boleh pinjam dekat depan? Okay, saya salin semula nombor dia ya. Okay, 0, 0, 0, 0, 1000. Okey, tolakkan dengan 0001 0000. Okey, so cuba kalau kita nak tolakkan dia. Okey, kita dapat berapa? Okey, 0 tolak 0, 0. Okey, 0 tolak 0, 0. 0 tolak 0, 0. 1 tolak 0, 1. 0 tolak 1 tak boleh. Ni jadi 10. Okey, pinjam lagi depan. Tak boleh. Ni jadi 1. Pinjam lagi depan. Tak boleh. Jadi 1. Pinjam lagi. Tak boleh. Tak boleh. So, kita kena assume we have another number at the front. Kalau tak, kita tak boleh buat penolakan ni. Sebenarnya penolakan ini adalah tidak boleh dilakukan sebenarnya. Sebab nombor kecil tolak nombor besar. So, dia tidak sepatutnya berlaku kat sini. Tapi, kalau kita buat binary, subtraction, kita kena assume kita ada satu nombor ekstra kat depan yang kita pinjam ahlong contohnya. Sebab tu dia akan jadi depan ni kosong. Lepas tu atas ni jadi 1, 1, baru kita boleh tolak. 10 tolak 1, 1. Ni 1, ni 1, ni 1. Faham tak? Okay, so bila berlaku korang pinjam benda yang tidak sepatutnya ada di situ, sebab itulah carry flag jadi 1. Faham tak? Sebab kenapa carry flag jadi 1? Sebab penolakan tu tidak sepatutnya berlaku. Sebab itu kenapa ada 1 kat depan tu. Okay, so next adalah dekat sini. Ini adalah contoh untuk 16 bit. Okay. Okay, bila 16 bit tolak 16 bit dan jawapan dia tetap 16 bit, tiada pinjam-pinjam di bit yang ke-17. So, carry flag adalah kosong. So, itu sahaja untuk penerangan saya berkenaan dengan carry flag. Semoga semua orang faham. Sekian, terima kasih.